Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siapa yang tidak berpuasa sehari pada bulan Ramadan tanpa keuzuran atau sakit, maka dia tidak akan dapat mengqada puasa itu walaupun dia berpuasa seumur hidup, meskipun dia berkemampuan untuk melakukan sedemikian. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah dan lain-lain. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi SAW telah bersabda, siapa yang tidak berpuasa sehari pada bulan Ramadan tanpa keuzuran atau sakit, maka dia tidak akan dapat mengqada puasa itu walaupun dia berpuasa seumur hidup, meskipun dia berkemampuan untuk melakukan demikian. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah dan lain-lain. Berdasarkan hadis ini, setengah ulama antaranya termasuk Sayyidina Ali radhiyallahu an dan lain-lain berpegang bahawa siapa yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur yang sah di sisi syarak, tidak mungkin dapat mengqada puasa itu walaupun dia berpuasa sepanjang hayat. Namun kebanyakan ahli fiqh berpendapat bahawa siapa yang memang tidak berpuasa pada sehari-hari bulan Ramadan, maka setiap hari puasa ditinggalkan dapat diqada dengan sehari berpuasa. Jika seorang itu telah mula berpuasa pada hari itu tapi kemudiannya berbuka tanpa sebab, maka selain pada berpuasa sehari sebagai qada, dia juga kena berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai kafarah dan barulah dia terlepas pada tanggungjawabnya. Menurut mazhab Syafi'i, orang yang berbuka puasa Ramadan dengan sengaja hanya wajib mengqada puasanya tanpa kafarah. Kafarah puasa 2 bulan berturut-turut hanya diwajibkan ke atas orang lelaki yang membatalkan puasa Ramadannya dengan berjima dengan sengaja. Safiyun Najah. Jika walau bagaimanapun keberkatan dan fadilat yang terdapat dalam bulan Ramadan tidak mungkin akan didapati, inilah maksud hadis di atas itu. Dia tidak akan mendapat keberkatan berpuasa yang didapati dalam Ramadan. Semua perbincangan di atas untuk orang yang mengqada puasa selepas untuk siapa yang mengqada puasa selepas Ramadan. Sekiranya memang seorang itu tak berpuasa langsung sebagaimana keadaan setengah orang fasik pada zaman ini, maka tidak perlu lagi dipersoalkan tentang kesesatannya. Puasa adalah salah satu rukun pada rukun-rukun Islam. Rasulullah SAW telah bersabda bahawa Islam telah diasaskan di atas 5 perkara. Pertama ialah pengakuan tauhid dari risalah kerasulan. Selepas itu 4 rukun Islam yang masyhur: solat, puasa, zakat dan haji. InsyaAllah kita akan sambung. Semoga Allah SWT bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallah.